satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Assalamualaikum cucu-cucu atuk. Alhamdulillah besok adalah 10 Zulhijjah. So malam ini kami semua daripada Arafah bergeraklah ke Muzdalifah. Kumpul di sana, bermalam di sana untuk memungut batu kerana pada 10 Zulhijjah kita akan mula melontar. Tengok tu jemaah-jemaah yang tadinya berkumpul di Arafah sekarang sudah bergerak sedikit demi sedikit. Pada 10 Zulhijjah kita lontarlah 7 biji batu di Aqabah. Selain daripada itu, apa yang kita kena buat? Antaranya bolehlah kita bersyukur. Ni nama dia tahlul awal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum cucu-cucu atuk. Alhamdulillah hari ini adalah 10 Zulhijjah. Dan sekarang ni sudah pun pukul 1.32 pagi waktu Mekah. Dan sekarang ni atuk nak pergi melontar jumrah. Ingat tak masa mula-mula dulu atuk cakap atuk nak buat haji tamatuk dan nafar awal. Nafar awal ni artinya malam ni atuk hanya melontar 7 biji batu. Nanti pada 11 Zulhijjah 21 biji batu dan pada 12 Zulhijjah 21 biji batu. Keseluruhannya adalah 49 biji batu. Jadi malam ni setelah atuk melontar 7 biji batu, atuk bolehlah tahlul awal. Artinya atuk dah boleh pakai pakaian biasa. Cubalah lihat betapa ramainya orang sedang mencari-cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini terlucutlah segala pangkat, terlucutlah segala nama, terlucutlah segala kedudukan. Kerana sesungguhnya manusia itu sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin cucu-cucu atuk tanya, ni nak takbir raya ke nak bertalbiah? Sebenarnya sunat kita bertalbiah sehingga kita melontar jumrah kubra 7 biji batu malam ini. Selepas kita melontar 7 biji batu malam ini, maka disunatkan pula untuk kita bertakbir raya, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti perjalanan atuk seterusnya. Cucu-cucu atuk sekalian, atuk sekarang berada dalam terowong Muasim. Terowong inilah yang menghubungkan para jemaah haji untuk pergi ke tempat melontar yang kita panggil Jamarat. Dulu terowong ni cuma ada satu je. Di situlah tempat masuk, di situlah tempat keluar. Akan tetapi setelah berlaku tragedi berdarah di mana berlaku kesesakan dan kematian yang ramai pada tahun 1989, maka kerajaan Arab Saudi telah membina satu lagi terowong, satu tempat keluar, satu tempat masuk bagi kemudahan para jemaah haji. Tengoklah semua orang sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan daripada penempatan kami ke tempat Jamarat lebih kurang 3 km. Maksudnya pergi balik 7 km. Tapi bila dah jalan ramai-ramai dalam suasana kemenangan dan takbir yang gah dan agung, perjalanan yang panjang ini terasa ringan, malah sangat menyeronokkan. Cucu-cucu atuk, di sinilah tempat pelontarnya Jamratul Kubra. Kita melontar 7 biji batu dan kita pun sebut Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Selepas kita melontar 7 biji batu, bagi mereka-mereka yang melaksanakan tahlul awal, bolehlah bertahlul dan lepaslah sebahagian pantang larang. Kemudian kita mulakan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Atuk telah pun berjaya melontar Jumratul Kubra dan telah pun bertahalul. Bertahalul artinya bercukur sebahagian daripada rambut kita atau memotong rambut kita bagi lelaki dan perempuan. Bagi mereka-mereka yang melaksanakan tahlul awal, maka selepas daripada ini bebaslah mereka daripada sebahagian pantang larang. Dan kita ada 2 hari lagi untuk melontar, iaitu pada 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Sekarang kita meraihkan kemenangan. Kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Dan wajib bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu'. Haji tamattu' ni apa tadi? Atuk cerita, maksudnya buat umrah dulu, lepas umrah baru buat haji. Wajib bagi mereka-mereka yang melaksanakan haji tamattu' untuk melaksanakan korban seekor kambing.